pernah naik lagi. Untuk S90 dia baru model yang kedua. Yang sebelum ni adalah kita panggil dia sebagai 3 silinder DGDI hybrid, extra mild hybrid. Okey. Untuk motor X90 sebelum ni 3 silinder, sekarang 4 silinder. Sebelum ni hybrid, sekarang tak ada hybrid. Sebelum ni ada ADAS, sekarang tak ada ADAS. Okey, bagi senang cara nak close X90 ni, kalau customer tu ada duit, orang ada duit, jangan jual rebate, jangan jual power, jual safety. Jual safety. Jangan kita cakap ADAS tu tak penting, ADAS penting, tetapi kita cakap body dia, body X90 saja pun dah ada wrist bar. Maksudnya body saja dah kuat dah, tak perlu pun AEB tu. So orang kata buat apa, bayar kepada barang yang jarang guna. Dan X90 bukanlah kereta yang dibawa berlumba. Faham? Bukan kereta untuk bawa 18, 19, untuk bawa family. So explain kat dalam pasal safety. Sebab dia tak kisah pasal duit. Orang berduit kan. Sebab X90 harga 100 lebih. Dan kebiasaannya yang cari X90 ni antara sebab dia nak 6 seater atau 7 seater. Main dekat 6 seater, 7 seater saja. Okey, untuk model X90 yang baru ni, okey, 7 seater dan 6 seater. Kemungkinan besar so akan keluar AMA 05. Kemungkinan besar tahun depan. Okey. So MPV, reason to buy 7 seater, nampak? Kebanyakan customer cari 7 seater sebab nak seat dia lah. Nak seat dia. Bukan nak feature-feature dia sangat, tapi nak seat dia. Tapi kalau bagi orang yang betul-betul ada duit, seat tu dah penting dah bagi dia. Safety lagi penting bagi dia. Okay. Product quality, brand reputation, limited driving performance. Ada satu soalan lagi, selalu orang tanya, kalau X90, kenapa sebelum ni ada ADAS, kenapa sekarang tak ada ADAS? Okay. Harga kalau ada ADAS 150,000 harga sebelum ni. Dan harga yang tak ada ADAS 123,000. Beza dekat 20,000. Okey, 20,000 lebih perbezaan dia. Lebih kurang pula. 30,000 kalau on the road lah. Untuk ini kalau cerita tolak rebate lah 20,000 lebih lah. Perbezaan dia. Okey. So, buat masa sekarang dia punya competitors dia Xpander dengan Serena. Dia punya competitors. Okey. Cuma untuk X90 ni macam kita cakap, okey, buyer dia biasanya antara umur 30 hingga 45 ke atas, 30 ke 49. Okey. So, dia punya ciri-ciri dia dah kahwin, income dia lebih kurang dalam 3,000 ke atas, X90 kena 3,000 ke atas, dan space third row. Dia keluasan seat ni, kalau cerita dekat customer, kalau buat turun seat belakang, dia ada 2,010 liter. Keluasan dia, buat turun seat belakang, minum seat depan je lah. Dia pergi camping ke apa ke, dia bagi sekali roof rail yang boleh lock. Maksudnya roof rail atas tu boleh letak barang. Nak buat tak kemah atas pun boleh. Yang custom kemah tahu tak? Orang selalu buat camping kan, custom pun boleh. Tak ada masalah untuk dia. Okay. And then replacement and additional car buyer, comfort, space, safety features and innovative. Yang safety ni, kalau kita kata tak ada ADAS lah, betul. Tak ada ADAS, tapi saya cakap tadi, tekankan kepada dia punya handling dia, kita senang cakap macam ni lah. Kalau dulu orang cakap Lotus handling kan, kena habaq kata abang, semua kita Proton ada DNA Lotus. Kenapa? Sebab Lotus owned by Proton 100% and Geely take over Proton jual. Lotus is under Geely now. So handling Lotus DNA dia ada pada semua kita Proton. Sebab tu bila kita bawa sedap. Okay, sebab ratio gear, ratio setting dia tu ada pada Geely sendiri, ratio Lotus tu. Okay, handling S90 memang siapa pernah jumpa dia tahu lah kalau buat S90 sangat light, ringan, tak ringan sangat, tak berat sangat, tapi very responsive. Sangat responsif S90. Okay, power, engine memang dah power lah, saya kata apa lah. Okay, so untuk X90, ada cakap tadi, ada yang baru, Veloz pun dia punya antara competitors dia. Okay, competitors dia Veloz, Mitsubishi Xpander. Cuma X90 kali ni, macam mana kita nak mainkan dia, kita ada X90 harga serendah 99,000. 99,000 tak tolak rebate lagi. So after rebate mungkin akan jadi 91,000. So antara yang paling murah
SUV MPV yang paling murah. Dia adalah SUV tau, bukan MPV tau. Faham tak? Dia SUV, bukan MPV. Cuma dia ada 6 seater je, 7 seater. Alright, soalan untuk S90 ada tak? Ada soalan untuk S90 tak? Siapa nak ambil gambar ni boleh. Ini antara key point dia. Semua ada 4, 8, 12, 16 key point. Okay, 16 key point. Okay, load dia nampak 75 kilo kan. Roof rail ni sampai 75 kilo. Sebab maksudnya boleh letak kemah. Boleh letak kemah. Tapi 75 kilo tu boleh naik seorang lah. Okay, macam aku 85 kilo tak boleh naik lah. Faham? Bukan 85 tak boleh naik lah. 75 kilo boleh lah. Kita naik 85. So budak-budak boleh lah kan. Tak ada masalah kalau nak letak kemah. So up to 50 liter lagi. Ni kita cakap tadi tu. Portable seat belakang dia ada 250 lagi space. And 36 storage compartment. Spacious 3 row setting. And then dia ada Eco Comfort Sport. Eco Comfort Sport engine dia sama macam engine XCT X70. Torque dia sama, power dia sama. Okay, cuma apabila dia SUV tinggi, bagi tahu customer bukan untuk bawa laju lah. Boleh bawa laju tapi kena nak dapatkan center gravity yang sesuai, abang kena luruskan kereta. Bila abang luruskan kereta, abang akan buat berhenti. Tapi dah ada customer luruskan kereta, memang cantik. X90 lower memang lawa gila. Boleh tengok dekat TikTok, memang serius lawa. Serius lawa gila. Okay, gearbox 7 speed DCT. Pasal gearbox ni 7 speed DCT boleh tengok video latest yang saya buat TikTok saya. Bukan mana biasa saya punya. Saya dah explain pasal gearbox. Gearbox ni kod dia 7330 7 DCT 330. Dengan gabungan gearbox DCT ni dengan enjin IGT, sepatutnya torque dia 2330 lebih. Enjin dia punya buat. Tapi sebabkan berat, yalah kena tolak berat juga kan, berat kereta apa semua, dapatlah 290 torque dia. Tapi betul-betulnya kalau gabungan DCT dengan enjin IGT ni boleh pergi 330. Tapi kalau nak dapat 330 boleh tak? Boleh lah. Tapi cuma biasalah kereta tempatan ni ada cut off dia. Ada cut off. Okey. Ada soalan? Ada soalan nanti. Dah habis macam tu. Ada soalan? Tak ada Betul tak ada soalan?